Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan lagi resepi masakan rumahan, iaitu resepi sambal sotong lebar ataupun sotong kembang. Nah, ni dia sotong kita. Ni nanti kita akan cuci bersih. Ni kita nak siang dulu. Macam biasalah, kita potong-potong sesuai selera je. Nak besar, nak kecil, sesuaikan dengan selera masing-masing. Macam saya suka saiznya lebih besar macam gini. Nah, biasanya kalau sotong kembang tu anda suka masak apa? Kalau saya suka sangat masak sambal, apalagi kalau dia makan dengan nasi lemak, memang tak ada lawan. Kemudian sotong telah kita siang tadi saya akan cuci selama beberapa kali sampai bersih. Kemudian saya nak celur. Ini tips bagi kita punya sotong ataupun masakan tidak terlalu berair dan juga sotong kita tu lembut sangat. Ni atuk saya lah yang ajar. Kita masukkan minyak, lalu kita gaul-gaul macam gini sampai air dia keluar. Bila air dia dah keluar macam ni, kita teruskan gaul-gaul sampai ia bertukar menjadi minyak semula seperti ini. Lalu bolehlah cepat-cepat angkat dan toskan. Nanti ni lembut sangat kita punya sotong dan tidak berair ketika kita tumis nanti ataupun kita jadikan sambal. Dan untuk bahan-bahan macam biasalah, kita guna bawang merah, bawang putih, kemudian saya gunakan cili kering. Cili kering ni bergantung pada saya masing-masing, nak banyak nak sikit. Macam saya guna 10 batang sebab saya tak nak terlalu pedas. Kemudian belacan. Kemudian kesemua bahan-bahan tersebut saya nak kisar sehingga lumat. Jangan lupa masukkan air bagi memudahkan kita mengisar. Mari kita ke langkah yang selanjutnya. Tuangkan minyak menumis dan panaskan minyak. Jika misalnya minyak dah panas, bolehlah tuang ke semua bahan-bahan yang telah kita kisar. Macam biasalah kita tumis bagi jiran kiri kanan depan belakang bau dan bahan tumisan pecah minyak. Ini kenapa saya punya cili ni pucat, sebab saya letak belacan. Kalau misalnya tak letak belacan, warnanya cantik je, terang benderang. Kemudian kita masukkan garam macam biasalah. Kemudian diikuti dengan penyedap rasa ataupun MSG ni bagi yang guna lah. Yang tak guna boleh skip bahagian ni. Lalu saya juga tambahkan gula Melaka. Kalau misalnya tak ada gula Melaka, boleh je guna gula putih. Kemudian kita gaul-gaul rata sampai ia pecah minyak. Oh ya, saya juga tambahkan sedikit air lebihan daripada pengisar tadi. Sayang bahan-bahan tu. Kemudian saya masukkan asam keping. Kalau nak ganti dengan asam jawa pun boleh. Setelah pecah minyak, bolehlah tuangkan sotong yang telah kita celur tadi tu. Ni dah tak perlu masak lama-lama lah. Tinggal gaul-gaul rata. Kemudian jika dah mendidih kuat, bolehlah masukkan hirisan bawang merah. Nampak tak bila kita dah celur awal-awal, air tak berair. Kalau anda tak celur, nanti dia berair-air. Jadi tak sedap. Ni saya tambahkan hirisan bawang. Sebab saya suka kalau sambal sotong ni banyak bawang. Ini dia hasil kita. Bagaimana menurut anda dengan resepi pada hari ini? Cukup mudah kan? Sesuai dibuat menu sehari-hari. Cara membuatnya mudah dan rasanya juga sangat sedap. Dan terakhir saya tambahkan daun bawang bagi cantik. Macam biasa, kalau suka jangan lupa tekan like, share and subscribe for more video. Cuba lagi guys. Selamat bercuba. Bye-bye.